panas ha. Masih. Thank you. Saya tarian rimau. Malam-malam je. Malam ada tarian rimau. Siang tak boleh, panas. Ini ada jualan ramah. Ada daging RM30, ayam RM10. Ayam RM10 3 ekor boleh masak dekat Limbungan Permai. Dekat Tua Pikul Daging mak. Lorong Pandan. Jualan ramah. Ni tunggu Menteri Perdagangan. Menteri datang. Menteri belum datang lagi. Ada cabutan bertuah ni. Ada free Mami Cup. Tu Mami Cup free juga.
ayam RM10. RM10 seekor. RM10 seekor boleh beli 3 ekor. Daging 30. Minyak paket pun ada, 2 paket. Minyak 2 kilo baru RM9. Jualan ramah. 在哪里？北屯那。OK， 啊，你走着这啦，走着这，你走这边看到很多车，很多人的地方都是有。啊，走前面有50，那边有50，打50了。来来来。你可以等你了。Telur RM9 sepapan. Lorong pandan, lorong pandan. Lorong pandan. Dekat Lembungan Permai. Lembungan Permai. Salam. Hari Menteri belum. Ni nak tunggu dia sampai. Macam-macam barang jual. Barang keperluan dapur semua ada. Daging, ayam. Lorong pandan, lorong pandan. Banyak jualan. Bawa duit banyak sikit. Boleh pakai Maisara, boleh pakai STR. Lucky Indra
basah tak boleh, bawang kering. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Minyak masak, minyak mentah. Daging. Daging dengan ayam tak boleh QR. Daging dengan ayam pakai cash. Tak semua barang pakai sara. Salam. Lorong Pandan. Lain bunyi gendang dia. Tak adalah ramai. Orang kerja semua. Yang tak kerja datang. Dekat sini naga tu biasa. Dia biasa naga ni dalam parit je. Jadi sini sempit tak apa.
Tunggu menteri datang, menteri. Adalah sikit. Bakar mercun lawan naga dia, naga Selat Melaka. Dia buat daripada kain lansi tu kan, lansi tikap, kain net. Panas ni, panas. Tak mau ah. Penat tengok dia kan. Nah, Mami Cup dia, Mami Cup free. Mami Cup free ya. Mami free. Mami free. Air free. Nah. Orang tak berapa ramai. Tak payahlah datang. Senak dah. Ingat ambil air oyen. Pas mana Mami hari Mami. Sekejap. Sekarang kita pergi tengok ayam gepuk. Kan? Ayam gepuk kan. Oren best kan? Ayam oren. Lain. Tolong tekan je.前面那个 Dah. Dekat Limbungan Permai, Limbungan High Country. Depan tadi ya. Ada juga, ada baju free tu, baju free ada, baju free love. Baju free ada. Asal tak bergerak
Tak borong. Ayam dia boleh ambil lagi. Tunggu. Nanti ada happy hour. Ayam murah. Daging murah. Happy hour nanti semua murah. Dia ada gunting rambut percuma. Gunting rambut percuma apa ada? Dekat Tengkera, Lorong Pandan. Gunting rambut percuma. Kau berapa happy hour? Happy Adam, happy hour entah. Tunggu menteri datang. Menteri datang kejap lagi ni, tunggu menteri datang kan ni. Dah nak sampai kot. Kan? Udang masuk ke bau. Tunggu Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan datang rasmi. Ampau ada, nampau ada. Melaka. Menteri Perdagangan.
啊，都帮美会免费把米。Dan alhamdulillah kita telah mengadakan lebih awal series engagement bersama dengan Bupati, begitu juga dengan Kementerian Pertanian dan Pertanian untuk kita memilih sebuah penilaian barang-barang yang boleh kita masukkan dalam skema harga maksimum kekayaan kapal pada tahun ini kerana sawit awal persediaan barang-barang dan juga bertujuan daripada industri besar dan pihak tidak berbeban. Jadi untuk tahun ini program skema harga maksimum kekayaan kapal Cina 2026 telah diteruskan akan berkuasa hingga 13 Februari hingga hari utama pada hari perayaan utama dan sampai hari utama jadi keseluruhan sebanyak yang 9 hari. Dan dari segi barangan pula kita juga bersyukur kerana kita dapat jumlah ini meningkatkan sebagaimana pada tahun yang lepas. Keseluruhan ada 16 barangan yang telah terpilih. Sarawak 16, untuk Sabah dan Samudra Malaysia ada 15 barangan dan untuk Labuan ada 14 barangan. Jadi yang banyak Sarawak lah 16 barangan. Dan kita senaraikan dalam bernama Lamuan kita dan juga edaran media nanti barang-barang yang terlibat dalam skema atau musim perayaan. Dan untuk Sabah, Wilayah Persekutuan, Labuan dan juga Sarawak, kita dapat menambah 4 barangan baru, iaitu bawang putih tersebut merah, bawang putih besar dan bawang merah besar. Tahun lalu 4 barangan ini tidak takut jangan masuk dalam senarai program musim perayaan.
Dan sebagaimana kita maklum bahawa skim ini kita sandarkan kepada antara kawasan harga dan kita biasanya dan kita harap agar semua pihak dapat mematuhi apa yang telah ditetapkan undang-undang ini dan kalau tidak berhadapan dengan kesalahan hukuman paling yang kompang dan kalau lebih serius lagi mungkin cara tidak berlaku. Kalau tahun-tahun lepas pun kita tengok sistem pembantuan itu melalui pembantuan oleh beberapa kuasa kita, tahap pembantuan adalah sampai ada pun sedikit banyak dari segi sebenarnya kealpaan atau mungkin lupa untuk meletakkan jam-jam era jamu untuk jalan agar Tak berapa dengar. Jauh sangat minyak mai. Tak berapa dengar. Tengkuk pula jadi ikan panas ni. Baik kita berteduh kan. Orang pun tak ramai dah. Ya. Dia cakap iya. Ada berapa belas barang yang di 5 je tadi. 5 je tadi yang dia jual apa namanya? Happy hour tu kan. 5 barang je. Bukan 14. Ayam, Ayam cap. ada tu dia tunduk, dia taruh kotak kain tu dari sini dia mati. Sangat mana ni? Linda lama dah tak masuk. 2-3 kali Linda tak ada masuk. Okey Melaka. Okey. Dah masuk musim sejuk Melaka sekarang ni dah. Ni berkumpul ramai-ramai. Tunggu happy hour. Tunggu happy hour. Dia jual nanti happy hour sotong. Sotong. Apa lagi ya? Kicap ayam. Minyak kelapa. Ini dia register naik bas free ke? Kita nak tunggu cabutan bertuah.
Tu register bus free je bus. Kan? Orang dua untuk bus. Kan? Apa jual dah? Dekat sekolah Jaga apa? Lama menteri tu sidang akhbar dia, sidang media. ini macam yang letterhead Mana? Buat lain. Oh tu. jadi yang letterhead. Dapat TV. Taklah, kat rumah dah banyak TV, ada yang tak pakai lagi. Tak nak lah barang-barang semak rumah dah. Kalau ada boleh tukar macam duit. Macam kereta Choi kan. Dia option. Ya. Nak duit ke nak kereta kan. Ni naga-naga berwarna-warni. Saya tak naik ni. Oh, Samsung 13. Ambil air lah kan. Hausnya. Jom. Awal raya. Kita nyambut raya awal. Taklah minum puasa. Oh, puasa. Sini ada air free, mami free, semua free. Melaka ni kan selalu ada free. Baju free ni, baju. Nak baju free love. No. Air tu balang. Ni free love. Demikian tadi sidang media bersama Yang Amat Datuk Menteri dan silakan Yang Berhadirat Datuk Menteri dan Ibu Hormat untuk ke atas pentas pergi acara seterusnya. Macam betul-betul. Air orange. Betul free, betul. Baju free, free love. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam melambungkan maju jaya, rakyat bahagia menggema dunia. Bijak laksana. Mami cup free tu atau mami. Salam melambungkan saya. Mami beratur lah, mami cup. Yang berhormat Datuk Amin Tanjung Muhammad. Itu bukan Linda, itu mami. Linda lama tak masuk dah. Esko Pembangunan Sahabat Koperasi dan Kawal Yang berhormat Tuanku Cium Mami tu lah depan. Ni lah. Ini persembahan untuk makanan atuk moyang. Wah, mami cup. Kan dah kantoi. Yang bagi Datuk Azrin dan Hazrat sekalian, kita terus ke acara penyampaian hadiah jabatan bertuah. Ada jam. Baiklah, untuk makluman bagi Datuk, hadiah jabatan bertuah bagi nombor 10 hingga 4 yang telah pun kita adakan cabutannya pada pukul 2 petang tadi. Ini awal kita buat. Oleh itu, majlis dengan suka citanya menjemput dan persilakan Yang Berhormat Datuk Rizal Muhammad Ali untuk menyempurnakan penyampaian hadiah kepada penerima yang bertuah. Kita mulakan dengan penerima nombor 10 yang bertuah. Siapakah dia? Dipersilakan Puan Mastura binti Abdul Rahman. Ada tak Puan Mastura?
Di manakah Puan Mastura yang mempunyai nombor 0265 bagi cabutan yang ke-10. Nombor 10. Kita buat cabutan 10 kan. 7 cabutan kita dah buat. Okey, Puan Mastura silakan. Tahniah Puan. Dapat juga ya. Kak Sese datang pada hari ini sempena program Bulan Rahmah bernyanyi kampung Cina pada kali ini. Seterusnya, cabutan bertuah yang menerima nombor 9, nombornya 0204, dipersilakan mempunyai nama Goh Mong Yun. Mr. Goh. Silakan Mr. Goh. Dengan dia Mr. Goh ni beli banyak barang-barang. Tak punya ni. Nak raya lah kata ni. Tahniah Mr. Goh. Tak adalah berapa panas. Cabutan bagi nombor yang ke-8. Okey, nama yang Dia tak panas sangat lah. Geduk-geduk. Puan Rosnah Libi. Cabutan betul ada. Dengan nombornya 0237. Cabutan yang ke-8 bertuah Puan hari ini. Saya daripada tadi nahan kentut. Sini bolehlah kentut. Orang tak dengar sangat kalau kentut ni. Seterusnya, cabutan yang bertuah yang bernombor 7. Siapakah yang bertuah? Persilakan Encik Muhammad Sufian bin Abdul Rahman. Silakan Encik Sufian. Ini sampai jam 7 tau. Bulan Rahmah. Alright, tahniah Encik Sufian. Seterusnya, cabutan yang ke-6 telah jatuh kepada nama yang bertuah Goh Kim Lei. Encik Goh. Ini pun salah seorang yang beli banyak barang ni nak raya. Bertuah. Diucapkan tahniah kepadanya. Alright, seterusnya cabutan yang kelima jatuh kepada Lim Mui. Limboy, Limboy. Keseluruhan, okey. Alright. Tahniah Puan Lim Mui. Awak jangan jadi diri awak yang sebenar tu. Jadi orang lain. Pemenang cabutan yang keempat bernama Tan Sri Mui. Lupa pun dia tadi. Ingat nama dia. Orang Pandan dekat Anita Tom Yam. Sekolah Tengkera tu, sekolah ni tu kan. Ni depan ni. Tepi jalan je. Selesai sudah cabutan yang Ada happy hour kan. Seterusnya dipersilakan yang berhormati untuk membuat cabutan nombor bertuah yang utama, iaitu daripada nombor 3 hingga nombor 1. Okey, kita cari siapakah pemenang nombor 3 dulu ya. Alright. Telah dicabut bagi yang nombor 3. 0333. Cantik nombor ni. 0333. Siapakah dia? Ada tak? Tan Yan Nio. Ada tak Mr. Tan? Tan Yan Nio 1. Baru sebut 1. Nasib baik ada. Silakan Puan Tan Yan Nio. Nombor pun cantik 0333. Pemenang cabutan nombor 3 ya. Tahniah Puan. Okey. Cek. Baiklah. Isau ukuk lagi bagus kan. Isau ukuk belah ujung mana. Tahniah Puan. Baiklah kita umumkan cabutan nombor 2.
Hadiah utama cabutan tuan nombor 2. Tuan nombor 0211. Namanya Go Se Leong. Ada tak yang bernama Go Se Leong? Tak ada. Go Se Leong 1. Go Se Leong 2. Satu je. Lelek tu nama dia. Romi. Terima kasih. Kalau sini nak isap okok ke nak kentut apa semua okey kan? Klinik apa ni? Klinik Pamosa. Okey. Seterusnya, ini memang yang terakhir lah hadiah utama. Orang tengah. Oh, tengah makan. Tak apa, makan. Ingatkan tepi makan tadi, aku tengah. Dan nombor yang bertuah. Nombornya Patutnya kentut masa taras singa. Masa tu perut okey lagi taras singa dia. Nama diberi Cheong Kun Lee. Semua orang Cina dapat cabutan tu lah. Hadiah besar ni boleh buat kaya. Tengok ramai-ramai. Kereta 6 biji. Macam coy buat. Ada tak namanya Cheong Kun Lee? Angin kuat pula. Tu telur satu lori ke datang ah. Telur RM7 je, RM9 sepapan. Telur tu. Ayam RM10. Ayam boleh beli 3 ekor. Kalau happy hour kan lagi murah. Sekarang ni masih pengis hour ke. Kejap lagi dia umumkan happy hour tu menteri dia. Menteri Perdagangan. Ada berapa jenis tu dia umumkan tadi. Saya tak berapa sabar nak dengar pengumuman dia tu, saya cabut tadi. Saya pun bukan jenis sabar nak tunggu kan sidang media dia. Di Ming 1. Di Ming 2. Di Ming 3. Dipersilakan untuk naik ke batas bagi menerima hadiah cabutan bertuah yang utama, iaitu Biasa tepung gandum satu paket berapa ringgit? Sini dia tepung gandum tadi RM2.5. Minyak boleh ambil 2 paket. Minyak yang 2 kilo tu RM9. Dan yang diucapkan kepada para penerima cabutan bertuah pada hari ini. Maggi RM4. RM4 kali RM1 tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia sekalian, inilah acara kemuncak yang kita nantikan untuk program Jualan Rahmah pada kali ini, iaitu Happy Hour. Okey, bagi seterusnya Happy hour dah sampai. Dah habislah pengis hour tu kan. Happy Hour, program Jualan Rahmah dari Tahun Baru Cina di Negeri Melaka pada kali ini. Dan dengan kiraan 3, 2, 1. Baiklah, tuan dan puan-puan lain, kalau kita lihat ada 4 item yang akan 4 aja. dilakukan pada program Jualan Rahmah pada ini. Kita ada ayam. Harga pasaran berapa tu sekilo? RM12.4. Datuk nak bagi yang mana dulu? Tadi ayam RM10 je sekor. Boleh beli mula-mula 4, lepas tu RM3. Besar-besar ada. Telur ada, minyak masak ada, sos pun ada. Oh, minyak masak, telur, ayam. Okey, sos tiram Happy Hour, sos tiram. Sos sirap. Berapakah harganya? Harga pasaran RM12, harga bahanan RM9.8. Harga Happy Hour, sos tiram Dekat Lorong Pandan. RM7. Ayam berapa ringgit? Tadi ayam RM10 sekor. RM10 sekor, boleh beli 3 je.
Minyak masak 5 kilo. Harga pasaran RM30.90. Harga Rahmah RM21.90. Harga happy hour Siapa? RM18. Tak apa, duduk bawah. Okey. Tak apa. 5 kilo. Minyak masak 5 kilo. Dan seterusnya, item yang seterusnya iaitu Bukan motor saya, motor saya sana. Favorite orang. Harga pasaran RM13. Berapakah harga happy hour? Telur ayam sepapan RM7. Telur RM7. Tadi 9. Sangat menjimatkan. Seterusnya, lada hitam. Lada hitam ni kena ada, kalau tak badan tak panas. Berapakah lada hitam yang dijual happy hour? RM5. Ini item paling sangat-sangat orang cari. Kalau tak ada kat rumah memang tak hidup rumah tu. Berapakah tu? Berapakah Datuk Menteri nak bagi harga ayam bulat happy hour? Kosong-kosong betul ya. RM5 seekor. Ayam RM5 seekor. Happy hour dah bermula belum? Kita minta kepada Menteri untuk memulakan happy hour. Pada bila RM5. Cepatlah pergi ambil 3 ekor je boleh kan. Kejap lagi dia mula. Menteri tu umumkan nanti kan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini bermula happy hour pinjaman pada kali ini dipersilakan tuan-tuan untuk menyerbu item-item yang telah diseraikan sebagai harga happy hour pada kali ini. Jika tadi kini happy hour yang telah disebutkan oleh Bapak Menteri, maka diteruskan lagi acara penyampaian Bangku Rahmah dan waktu naik kepada para penerima. Silakan Yang Hormat Menteri untuk menyempurnakan acara. Mula dah. Sekejap. Event jualan Rahmah. Ambil telur. Nak ambil telur dekat Limungan Permai, Lorong Pandan. Tak ada apa lagi nak beli. Okey, sedang berlangsung sesi penyampaian Bangku Rahmah oleh Yang Hormat Menteri DPDN Dato' Armizan kepada para penerima. Pada penerima. Baju biru, member ah. Ya. Ni ah. Yang ada janggut ni. Sardin kan, ikan sardin ni. Tu bakul Rahmah dalam kotak tu kan. Untuk siapa-siapa, ini jualan Rahmah terbuka pada semua orang, warga negara Malaysia. Telur RM7 tu berapa satu jam? Berapa jam? Sekarang ni sedang happy hour. Hour tu jam ke? 1 jam sampai pukul 7. Yang Bangku Rahmah ni select orang yang telah dikenal pasti. Tengok gaya pakaianmu. Lipa. Dia ada orang kuat tu baru. Jempit lah dia.
Ni sebagus kotak-kotak dapat. Baiklah, usai sudah majlis kita dengan sempurnanya penyampaian baku rahmah oleh Yang Berhormat Menteri. Agenda kita diakhiri dengan sesi walkabout program Jualan Rahmah Madani bersama Yang Berhormat Menteri. Dengan bermulanya sesi walkabout program Jualan Rahmah Madani bersama Yang Berhormat Datuk Amizan bin Muhammad Ali, Menteri KPDN, maka berakhirlah program kita pada majlis kita pada kali ini. Saya bagi pihak majlis dan seluruh jawatan kuasa kerja sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Amizan bin Muhammad Ali, Menteri KPDN serta Div Kehormat dan sudi untuk bersama-sama menjayakan program pada hari ini. Buat semua hadirin yang berbangsa Cina, Tahun Kuda sudah tiba, membawa semangat, kekuatan dan ketabahan. Semoga rezeki anda sekencang derapkan kuda tahun ini mengejar anda tanpa henti. Dan jangan lupa pegang kuat tali impian biar laju macam kuda lumba menuju kemenangan. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinan Kuala dan salam hormat. Kamsia. Tu kotak tu bakul rahmah. Dalam tu macam-macam ada. Ada sardin, ada mihun, ada kopok leko. Tuan tak dapat tak? Saya dapat bukan bakul rahmah lagi, bakul rahmah rahim. Nak kasih beratur je. Ambillah telur je. Telur RM7. Telur RM7. RM5. Telur RM5. Ayam RM5. Ayam RM5. Tak semua dapat. Orang susah aja dapat. Orang susah aja dapat bakul rahmah. Dekat dengan rumah. Saya tahu rumah awak dekat sini. Dekat Limungan Lorong Pandan. Ayam RM5. Ayam RM5. Happy hour ayam RM5. Seko. RM5 seko. Kalau awak free tak apa. Kalau awak bagi free lah. Sampai pukul 6 lebih. Sampai habis lah.
habis dah. Ini pengapit pengantin Mai. Berlubang telinga. Jualan ada lagi, menteri aja balik.